Bayangkan kita datang ke pasar raya dengan niat nak beli barang dapur seperti biasa. Namun pada hari ini, dengan jumlah wang yang sama, kita tak mampu nak beli barang keperluan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah realiti inflasi. Ia bukan sekadar kenaikan harga, malah menjadi ancaman besar terhadap kehidupan masyarakat serta kesejahteraan ekonomi Islam. Di Malaysia, kesan inflasi dapat dilihat melalui kenaikan harga, kos sara hidup dan pengangkutan. Golongan B40 dan M40 merupakan golongan yang paling terkesan kerana pendapatan mereka tidak seiring dengan kos sara hidup. Situasi ini juga dapat disokong melalui kes kajian telah kami jalankan, iaitu majoriti responden memilih inflasi menyebabkan penurunan kuasa beli rakyat akibat kenaikan harga secara pesat. Namun, inflasi bukan hanya berlaku di Malaysia, malah di peringkat global, ia juga berpunca daripada gangguan bekalan rangkaian, konflik antarabangsa dan lebihan wang edaran. Dari perspektif Islam, inflasi bukan sekadar isu pasaran, malah ia mencerminkan kegagalan manusia menguruskan ekonomi secara amanah dan adil. Oleh itu, pengurusan ekonomi berdasarkan nilai Islam amat penting demi kesejahteraan ummah. Dari sudut ekonomi moden, inflasi berlaku apabila permintaan melebihi penawaran, kos pengeluaran lebih meningkat dan jumlah wang beredar terlalu banyak. Namun, Islam melihat punca inflasi dengan lebih menyeluruh. Menurut Al-Makrizi, inflasi terbagi kepada dua. Yang pertama, natural inflation yang berlaku akibat bencana alam dan krisis pembekalan. Kedua, human error inflation yang berpunca daripada kesalahan manusia seperti rasuah, pembaziran dan pentadbiran yang lemah. Dapatan kajian kami menyokong pandangan ini apabila majoriti responden menyatakan bahawa antara punca utama inflasi ialah rasuah dan ketidakamanan kerajaan. Ini menunjukkan bahawa inflasi bukan hanya isu ekonomi tetapi juga krisis moral yang bercanggah dengan prinsip ekonomi Islam. Makasid syariah ni adil atau tidak? Inflasi perlu dinilai berasaskan makasid syariah, iaitu objektif perundangan Islam yang menekankan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Antara makasid utama yang terkesan ialah hifz al-mal, iaitu pemeliharaan harta. Inflasi yang tidak terkawal akan menghakis nilai simpanan dan kuasa beli, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Makasid menuntut keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Kenaikan harga tanpa kawalan akan memperluaskan jurang antara golongan kaya dan golongan miskin sekaligus menjejaskan keharmonian masyarakat. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan sebahagiannya sahaja. Melalui istimbat hukum, Islam amatlah ditegaskan melarang amalan yang membawa kemudaratan seperti riba, monopoli, penyeludupan barang dan penipuan harga, selari dengan kaedah fiqh la darar wa la dirar, yang bermaksud tidak boleh melakukan atau membalas kemudaratannya. Oleh itu, inflasi yang berpunca daripada unsur-unsur ini wajib ditangani melalui sistem ekonomi Islam yang adil, beretika dan berteraskan kemaslahatan ummah. Assalamualaikum. Dalam menangani isu inflasi, Islam menekankan prinsip keadilan ekonomi seperti yang disebut di dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang bermaksud bahawa harta tidak sepatutnya hanya beredar dalam kalangan orang yang kaya sahaja. Islam melarang riba kerana ia menindas dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Sistem keuangan yang berasaskan kaedah menyumbang kepada inflasi
apabila hutang meningkat tanpa sokongan aktiviti ekonomi sebenar. Sebagai alternatif, Islam memperkenalkan sistem kewangan Islam seperti mudharabah, musyarakah dan sukuk yang berasaskan aset sebenar serta perkongsian risiko. Instrumen ini lebih stabil kerana mengurangkan spekulasi dan menggalakkan sektor ekonomi sebenar. Di Malaysia, peranan Bank Islam dan sukuk membantu mengekalkan kestabilan moneteri dalam jangka yang panjang. Selain itu, zakat, sedekah dan wakaf membantu mengagihkan kekayaan secara adil dan mengurangkan tekanan inflasi terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahagian ini, saya akan membentangkan dapatan kajian serta cadangan berkaitan isu inflasi dari perspektif ekonomi Islam berdasarkan hasil soal selidik yang telah dijalankan. Berdasarkan soal selidik yang melibatkan 54 orang responden, majoriti responden bersetuju bahawa inflasi memberikan kesan yang ketara terhadap kehidupan seharian. Antara kesan utama yang dikenal pasti ialah penurunan kuasa beli. Yang kedua ialah peningkatan kos sara hidup. Serta yang ketiga ialah ketidaktentuan dalam kestabilan ekonomi isi rumah. Selain itu, responden juga berpandangan bahawa sistem kewangan Islam berpotensi menjadi salah satu mekanisme penting dalam mengurangkan tekanan inflasi. Hal ini kerana prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kewangan Islam menekankan keadilan, ketulusan serta keseimbangan antara keuntungan dan kebajikan masyarakat. Baiklah, seterusnya dari sudut pengguna, Islam menekankan amalan kesederhanaan dalam perbelanjaan dan melarang sikap pembaziran. Pengguna digalakkan untuk berbelanja mengikut keperluan sebenar serta memastikan sumber pendapatan dan perbelanjaan adalah halal dan beretika. Amalan ini bukan sahaja membantu individu mengurus kewangan dengan lebih berhemah, malah mampu mengurangkan tekanan terhadap permintaan pasaran yang sering menjadi punca kepada kenaikan harga barang. Manakala dari sudut pengeluar pula, Islam menekankan kepentingan keadilan dalam penetapan harga, larangan terhadap monopoli serta pengelakan unsur penindasan dalam aktiviti ekonomi. Pengeluar digalakkan untuk menjalankan perniagaan secara telus dan tidak mengambil keuntungan secara yang berlebihan dan memastikan sumber yang digunakan adalah halal serta beretika. Pendekatan ini penting bagi mewujudkan pasaran yang stabil dan adil kepada semua pihak. Jadi, sebagai kesimpulan, isu inflasi tidak boleh diselesaikan melalui pendekatan konvensional semata-mata. Sebaliknya, ia memerlukan gabungan tadbir urus yang berintegriti, sistem kewangan Islam yang kukuh serta penghayalan maqasid syariah dalam setiap aspek ekonomi. Dengan pendekatan ini, kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dipelihara dan pembangunan yang lebih seimbang dapat dicapai. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.